Korang beli motor, korang tak tahu ke motor korang tu carburetor ke ataupun injection? Okay guys, ada yang komen, ada yang tanya. Ni biasalah dalam live ke dalam komen kan. Okay, dia tanya, bang, kalau saya nak beli coil plug, sebenarnya warna apa? Warna merah ke ataupun warna purple? Jadi saya pun macam sebenarnya pelik juga soalan tu kan. Sebab dia dah tulis dah dekat situ, kalau merah full injection, kalau purple non full injection, maksudnya carburetor. Jadi takkan korang tak tahu motor korang tu injection ataupun carburetor? Okey, tapi tak apalah. Okey, disebabkan barang ni barang padu, motor standard pun boleh pakai, motor outspec pun boleh pakai. Okey, saya nak bagi tahu kat korang, yang berwarna merah tu adalah full injection. Motor boleh pakai V8, Y15, V1, V2, RS, RXX, Y16 MT, R15, SYM, Suzuki Rider. Yang injection semua boleh pakai. Untuk yang purple, sesuai untuk motor yang berkarburetor. So harap membantu kan. So motor standard boleh pakai coil plug Umari sini. Jangan risau, InsyaAllah dia akan membantu lagi bagi respon dekat motor korang lebih padu dan luncur.